Okay guys, hari ni kita nak pasang satu sofa bed guys. Sebelum ni aku dah pernah review tapi yang ni dia design lain. Okay, korang tengok dia punya material Untuk dia punya material adalah besi yang berpowder coating Dia jenis mengerutu tu. So kat sini korang boleh tengok cara pemasangan dia. Dapat satu set dia punya skru ni. Dia punya skru ni semua dah ada label, senang kita nak pasang. Step pertama dia, korang ambil dua ni. Kita dah sambungkan dia. Tekankan sikit, dia akan lock kat situ. Kita dah dapat satu ni, kita letak tepi dulu. Untuk step kedua, kita pasang yang ni. Lepas tu korang masukkan dekat sini. Kat sini dia ada lubang ni. So yang ni kita just skrukan je. Ok, kita dah pasang sebelah dengan sebelah ni. Dia ada bagi dua besi ni. Kita dah buka kan. Satu kita akan pasang sebelah sini. Satu lagi kita akan pasang kat sebelah sini . Ok, kita skrukan dua sini. Belakang kita pasang. Lepas tu kita pasangkan yang depan dia Yang ni besi yang last dia. So yang ni kita akan masukkan dekat semua slot dia ni. Dah tolakkan saja. Untuk tengah ni dia ada bagi satu batang besar-besar ni. So yang ni kita letak kat sini So yang ni nanti korang boleh letak korang punya tilam single tu. Korang dah boleh santai guys. Boleh letak kat depan TV kan. Sambil-sambil tengok TV tu, nak tidur terus pun boleh. So kat mana korang dapatkan sofa bed ni, design katil single ni, aku sediakan link kat bawah.